Tuan rumah tak gentar saman malu penyewa dari neraka selagi tunggakan belum selesai. Isu penyewa dari neraka yang tular sebelum ini di Facebook menerusi hantaran pengguna dikenali sebagai Hani Mahadi kini memasuki episod baru apabila pasangan penyewa terbabit dikatakan mahu mengambil tindakan undang-undang. Dalam hantaran terkininya, Hani mendakwa penyewa tersebut masih gagal melunaskan tunggakan sewa selama 3 bulan dan meninggalkan rumah dalam keadaan yang sangat kotor dan rosak teruk. Menurut Hani, rumah sewanya ditinggalkan dalam keadaan menjijikkan, penuh sampah, kesan kotoran serta kerosakan besar yang menelan belanja pembaikan mencecah belasan ribu ringgit. Tambahan pula bil elektrik yang tertunggak dilaporkan mencecah RM1,300. Hani turut mendedahkan bahawa penyewa terbabit kini cuba menuntut semula sebuah komputer riba yang ditinggalkan yang menurutnya sepatutnya menjadi cagaran atas kegagalan mereka membayar sewa. Lebih mengejutkan, pasangan penyewa itu didakwa turut mengugut untuk membuat laporan polis terhadap Hani berikutan pendedahan yang dibuat di media sosial. Hani menegaskan bahawa mereka tidak akan memadam hantaran tular itu selagi penyewa berkenaan tidak menjelaskan tunggakan sewa dan menanggung kos kerosakan yang ditinggalkan. Hani turut memohon sokongan warga maya untuk terus berkongsi kisah tersebut sebagai kesedaran kepada pemilik rumah lain dan menawarkan komputer riba yang ditinggalkan itu untuk dijual bagi menampung sebahagian kos kerosakan.
Right. Saya mewakilkan isteri saya, Nur Haniza binti Mahdi. Saya sebagai suami dia, Encik Firdaus Beno, nak menyerahkan semula kereta Azia BPU 4652 pada Tania Azrin, penyewa rumah, dengan kehadiran bapak dia. Ini ayah dia, ayah Tania. Okey. Kereta ni saya akan serahkan kunci pada Tania, dan Tania akan mungkin serahkan pada ayah dia lah. Okey, terima kasih. Okey, kunci